the way ke KL. Tiba-tiba pergi KL. Tiba-tiba pergi KL. Tengah tak siap lagi. Nanti kalau dah sampai KL baru kita siap-siap. Nak sambut apa? Birthday mak. Birthday opa. Budak-budak kat belakang ni. Hi sikit. Ngantuk ke? Ni baru budak-budak ni baru lepas kena marah. Memang kita dah memang impromptu. Ini apa ni? Ni alien lah korang. Dia boleh betulkan wajah, boleh berubah suara. Kita orang baru gerak. So kita dah sampai KL. Tadi dengan jam, dengan hujan, dengan anjing, dengan kucing. Semua. So sekarang ni kita sampai KL. Kita nak pergi singgah rumah ni kejap. Rumah Kak Yung kat atas. Nak bersiap-siap. And then baru kita pergi bawa mak makan. Stay tune. Bye-bye. Sekarang kita dah siap-siap. So kejap lagi kita nak pergi makan. Mak pun tengah siap juga kat belakang. Abaikan layar kat belakang ni. Ni rumah studio kakak I. Adik tengok sini. Adik bilang, jangan. Awak punya tak ada pipi ada merah. Tengok ada tak? Kat tudung mama ada tak? Tak ada. Sini ada merah tak? Tak ada. Betul Mana macam di tangga lah. Ryan. Ya. Mama. Ya, Mama. Terus dia naik kapal. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nak tahu tak sebenarnya ni video? Inilah viewnya KL. Ini banyak punya OOTD. Bawah ni apa? Bawah ni highway apa mak? Highway apa? NKVE. Malah nak keluar, nak kena keluar ke? So dia highway NKVE. Yang ni kalau malam cantik tau. Nanti malam kita tengok Ni manusia yang paling celaru. Kejap nak buat review, kejap tak nak buat review. Tadi aku tanya tak nak buat, tiba-tiba dah siap. Sabut. Tengok make up sis tu. Tak nampak make up ke lagi? Nampak bulu tempat lain pula. Depan pula. Mana bulu? Tu bulu depan. Mak saya memang tak boleh nampak baju kau ada bulu seketul. Kau beli kat mana baju bulu-bulu ni? Tapi mahal tau, RM50. Murah je. Kain dia mahal. Tapi sebab jahitan itu dia. Tapi comel Okay, OTD. Taste. Yelah murah lah. Dia memang mak Macam Okey lagi. Satu, dua, tiga. Nak tudung ni pun dia nak bergelambung sini. Satu, dua, tiga. 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 Tudung mana lain. Tak boleh. Apa mak? Soalan mak tadi? Tudung mana lain. Baju mana lain. Yelah ambil gambar separuh je macam ni. Kan sama. Ni pula dengan ni kan. Kau kena beli kain-kain yang colour-colour macam ni juga. Itu dah beli. Itu dah beli. Itu dah pilih dah. Tapi macam takut tak boleh ngam dengan yang lain. Mana ada gambar tak? Gambar cik mana? Ni perasaan dia bila ada award-award. Orang siapkan. Kau nak pergi award mana? Ini dah jadi. Tak kunci pun. Tadi awak perempuan tanya awak kata dah kunci. Ya Allah Ryan. Tadi kata dah kunci. Tipu-tipuan. Tengok opah kata tipu-tipuan. Tak, bukan. Awak tahu tak tipu tu berdosa. Tak tahu padlock tu apa. Okey, kasut mana ni? Padlock tu apa? This one is padlock. Ni. Tapi Ni bukan ke locker. Ni locker bukan padlock. itu padlock.
Mak pakai kasut apa? Nah, itu kan lock dia pipu. Yang asalkan selesa. Yang penting selesa. Yang penting selesa. Boleh pakai. Lock the door. Nanti takut lagi usik lagi. Ha. Just one lock. Takut dia lari kan. Okay, let's go. Jom madar. Let's go. Level 15 restoran tu. Rooftop kan? Salam. Farah Ismail. Jalanlah. So, sekarang kita dah biar mak duduk kat meja tu dulu. Adik? Dia dekat bin mana? Tak ada cakap pun kat parking je dia kata. Antinga dah capai. Ni kan. Apa? Oh. Imas. Ni kenapa ni Ryan? Kotorlah baju awak. Kau yang dapat. Kereta orang sebelah ni pun besar. Tepi korang. Tapi boleh makan sini sikit. Alah. Aku sedih semua tak boleh baki. Kau tengok tu. La ilaha illallah. Macam Mr. Bean. Mantap kau masuk dalam video macam tu. Apa yang saya boleh bawa? Adik, hati-hati dik. Belon-belon bagi adik lah bawa. Adik nak feeling-feeling. Dia dah sampai mulai nangis nak bawa barang. Nah, adik Medan jangan terlepas. Apa makan ni? Tapi bukan elok. Dah. Jangan mana makan bola pula. Baik. Rosin. Boleh makan. Dah semua dah Lawak tak tempat? Orang lagi apa sampainya? Okay lah, color. Visual. Amboi. 916 Meletup. 13,000 6,000. Sedap tak? Scary. Salah tarik. Supposed to be 66. Kak Angah dia nak mak kekal muda. Always 65. Sekepul tau tak luar. Dia ke? Tiga. Ryan. Panas Syu. 1, 2, 3. Pandang mama. 1, 2, 3. Pandang tingah. Pandangan tingah.
1, 2, 3. Okay, Ashuli sekali. Tak mak. Kiss the food. Ha? Ikan Saya banyak set. Alah, ambil entry. Chicken. Tengok. Ni ayam Kalau aku tak tahu lagi nak makan apa ni. Kita kongsi-kongsi dulu lah kita makan ni. Nak me and you? I want a me and you, thank you. Menu. It's not me and you. It's menu. So dia punya makanan so far ni chicken chop grilled chicken. Grilled chicken dia sedap gila weh. Dia punya grilled chicken sedap, dia punya mashed potato sedap, dia punya kuah ni sedap. Oh, nice. Ambil, makan lah. Wah. Apa tadi? I ordered my Australian ribeye steak and cheese. Ribeye. Kita orang kongsi. Yang ni pun kita orang kongsi. Kejap lagi ribeye. Makan dah ambil tak kamu? Adik order apa? Adik order apa dik? Tunjuk mama. Ada comelnya. Mac and cheese kiddie meal. Kids meal. Ayah, makan apa? Ya, Boleh makan cuma ni je nanti dia order pula. buttermilk chicken. Nanti ada 4 lagi. Ha? Mac chicken? Buttermilk chicken. Buttermilk chicken. Wow. Okay, makan. Kat sini dia taste skydiving, tapi dia B40. I want a nasi. Betul. Mama, dah bas dah. Lagi sedap tu. This is our second menu. Oh my god. Cuba makan. Ni. Kunyah ni. Dry ice. Oh my gosh. Sesuai untuk engkau. Dry ice tu. Sesuai. Kunyah. Sesuai denganmu. Kunyah. To be a better man. Kau jangan buat hal. Let's try Australian ribeye. Ribeye. Aku menyampah lah tengok ni. Ribeye. Ribeye. Habis dah tak suka dah. Habis dah tak sayang. Habis dah tak boleh jadi anak mak dah. Ribeye. Kita orang dah kekenyangan, dah habis makan. Sekarang ni kita tengah tunggu Kak Yung pula sampai. Sebab Kak Yung dia daripada Seremban tau. Dia ada job tadi dekat Royal Chulan. So dia lambat sikit. But it's okay. The food is good. Korang boleh datang. Kalau budak ni pun dah kenyang masing-masing. Raya Rania, how's the food? Good. Good? Rate the food. Habis belakang. Give the rate 9.5 over 10. 9.5 over 10. Adik? 10 over 10. 9 over 10. 10 over 10. 10 over 10. Wow. Kenyang tak? 9 over 10. Kenapa 9? Kenapa 9? Roti tu keras. Oh, roti keras. Roti tu dah macam biskut, dik. Dia sikit. Ha? Sikit? Sangat. Oh, tak cukup untuk adik. Wah, Tak cukup. hai. Salah. Kak Yung dah sampai. Rumah tidur ke? Oh my god. Elsa. Kontak. Wah, Noah terus. Tengok. Nyo ma. Nyo ma. Nyo ma.
Kena apa nak Senyum, senyum, senyum. Buat dia senyum, buat dia senyum. Senyum betul. Mak kenyang tak mak? ayam tu rumah yang Tu mak yang makan. Mak kenyang tak mak? Kenyang tak? nah makan How's the food? sedap. Oh. Mak saya susah nak cakap sedap tau makanan. Selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Jadi selamat hari jadi, selamat hari jadi mak. Selamat hari Terima kasih. Ini video kan? Video. Tak TV macam Wow. hati-hati kan tau. Hati-hati. Saya tak nak kena terbang. Tapi tolong. Seramnya. Happy birthday mak. Mak ada apa ni bau-bau apa-apa ke sebelum kita orang bawa keluar tu? Tak ada. Memang tak ada bau apa-apa pun. Ya ke? Tak expect apa-apa lah. Tengok sikit tangan. Tengok sikit tangan. Oh. Jamnya cantik, tangannya tak cantik. Tapi cantik lah tu. Dah pakai jam tu jadi cantik lah. Tiba-tiba semalam outro tak ada. Tiba-tiba hari ni kita pergi kenduri kahwin. So ni dah keesokan harinya. Semalam Fatin balik dah lewat. Lepas tu terlupa nak buat outro. Itulah ya saya Fatin Rahim. So hari ni hari keesokannya kita orang pergi kenduri kahwin kawannya. Kawan Thomas. Kawan mana ni? Senawar. Dekat Senawar. Lepas ni dia nak terus masuk kerja, kita pergi ke Bangil. Lepas tu habislah. Tamatlah. Kita dah kena bekerja balik. Okay, thank you so much yang tengok sampai habis. Jangan lupa like, share and subscribe. Semoga kita jumpa di next